Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari pulau mutiara. Pemanis kata, madah dan indah, awal bismillah pemula bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Nama saya Isnur Khairin binti Sulaiman. Sebagai murid yang belajar di dalam kelas tahun 6 Cemerlang, pada hari ini saya akan berkongsi tentang sebuah buku yang sangat menarik. Meneliti kepada buku yang pernah dibaca, saya memilih buku yang ditulis oleh Muhammad bin Harun berdasarkan keunikannya bertajuk Pak Belalang Menjadi Ahli Nujum. Pak Belalang adalah salah satu cerita rakyat Melayu yang sangat terkenal dan diwariskan turun-temurun. Cerita ini memiliki unsur jenaka dan mengajarkan tentang kecerdikan menghadapi situasi sulit. Cerita ini telah diadaptasikan ke pelbagai bentuk, termasuklah pertunjukan teater, filem dan buku kanak-kanak. Dengarlah tuan satu cerita, cerita dongeng orang-orang tua. Kisah Tok Nujum yang terus madah, bukannya betul semuanya auta. Itu adalah petikan lagu di dalam filem Nujum Pak Belalang yang diarah dan dilakonkan oleh seniman agung negara, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Pak Belalang, seorang lelaki dewasa yang sangat cerdik, licik dan pandai berbicara. Pak Belalang mampu menipu tanpa terlihat jahat dan selalu terlepas dari situasi sulit. Watak yang kedua adalah anak kepada Pak Belalang yang bernama Belalang. Seorang anak yang cerdas dan sering membantu ayahnya. Belalang juga berperanan dalam memberi idea kepada ayahnya untuk melepaskan diri. Seterusnya adalah Raja, seorang pemimpin yang bijaksana tapi terlalu mudah percaya terhadap ramalan atau kecerdikan orang lain. Watak masyarakat sekitar iaitu penduduk-penduduk kampung yang sering hairan tetapi sangat mempercayai kecerdikan Pak Belalang. Kisah ini berlatarkan sebuah kerajaan Melayu zaman dahulu. Buku ini mempunyai 26 muka surat diterbitkan oleh Maxim Press and Publication Sendirian Berhad pada tahun 2013. Cerita rakyat dan sastera Melayu ini menceritakan tentang seorang lelaki bernama Pak Belalang yang hidup sederhana bersama anaknya. Pada suatu hari, Pak Belalang terdesak oleh keadaan dan secara tidak sengaja menjadi seorang ahli nujum. Cerita ini mula berkembang ketika nasib berpihak kepadanya, apabila ramalan-ramalan yang dibuat olehnya ternyata benar, meskipun ia hanya merekanya dengan kecerdikan dan sedikit kebetulan. Puncak kisah ini terjadi ketika Raja menguji kemampuan beliau dengan sebuah teka-teki yang sangat sulit. Pak Belalang dengan sedikit kecerdikan dan kebetulan berhasil menjawab dengan tepat sehinggakan ia semakin dihormati dan mendapatkan banyak keberuntungan. Namun, kecerdikan Pak Belalang juga menimbulkan pertanyaan moral kerana beliau sering menggunakan tipu daya untuk memiliki sesuatu. Kelebihan buku ini adalah menampilkan nilai budaya dan kearifan lokal Melayu. Namun terdapat beberapa kekurangan di dalam buku ini, iaitu beberapa nilai dianggap kurang sesuai dengan moral kerana menggunakan kecerdikan yang cenderung untuk menipu. Kesimpulannya adalah buku ini penuh dengan humor dan kecerdikan. Namun, penting untuk memahami bahawa kecerdikan Pak Belalang sebaiknya tidak dijadikan contoh, terutamanya dalam hal kejujuran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.